Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون waj'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kesyukuran kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita dan masih lagi Allah kurniakan kepada kita, sehingga kita masih lagi dapat sama-sama mengecapi ruang, peluang dan kesempatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat dari segi kemudahan dan kekuatan, sehingga kita masih lagi dapat sama-sama mengerjakan kewajiban dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menunaikan apa yang Allah perintah dan kita berusaha memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan supaya kita dapat menjauhi dan meninggalkan segala perkara-perkara yang dapat mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita tunai dan kita tinggal kerana Allah itu termasuk di dalam senarai amalan-amalan saleh yang dapat membawa kita untuk tergolong di dalam golongan hamba-hamba Allah yang dirahmati dan diredainya, baik di dunia ini dan lebih-lebih lagi di akhirat nanti, insya-Allah. Dan kita gunakan ruang dan peluang yang masih Allah kurniakan kepada kita ini untuk kita sama-sama mengukuhkan dan meningkatkan lagi kefahaman kita di dalam memahami agama yang Allah redha ini, sehingga dengan meningkatnya dan mengukuhnya kefahaman kita itu, kita harapkan meningkat jugalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara usaha untuk kita kukuh dan kita tingkat kefahaman itu dengan kita melihat, mempelajari, mengambil panduan, sama ada kita jadikan tauladan untuk kita ikuti ataupun sempadan untuk tidak mengulanginya. Antara panduan yang wajib untuk kita jadikannya sebagai panduan ialah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di sebalik daripada perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengandungi uswatun hasanah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam kita membicarakan berkaitan dengan perjalanan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih lagi membicarakan tentang perkembangan, yaitu perkembangan
berkaitan dengan kelahiran baginda Rasulullah, kemudian pertumbuhan kehidupannya daripada baby terus kepada kemudian meningkat kepada kanak-kanak dan kemudian remaja, dan apa peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang tempoh tersebut kita telah membicarakannya sehingga sampai kepada episod kewafatan ibunda baginda Rasulullah, yakni Aminah binti Wahab, dan juga kewafatan nanda ataupun datuk Nabi Abdul Muttalib bin Hashim. Sebelum kewafatan Abdul Muttalib bin Hashim tersebut, beliau telah mewasiatkan untuk menjaga penjagaan terhadap baginda Rasulullah pada ketika itu diberikan kepada Abu Talib, salah seorang daripada anak Abdul Muttalib. Dan kemudian kita lihat antara peristiwa-peristiwa yang diceritakan, dilakarkan di dalam kitab-kitab sirah ataupun kitab-kitab berkaitan dengan perjalanan hidup baginda Rasulullah ialah perjalanan ke Syam bersama dengan Abu Talib. Ini pengalaman pertama baginda Rasulullah ketika kecil keluar daripada Jazirah Arab. Abu Talib memelihara Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan anak-anaknya yang lain. Beliau, yakni Abu Talib, bersungguh-sungguh menunaikan janjinya untuk memelihara dan menjaga baginda seperti mana yang diharap-harapkan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kenal masing-masing anak dia, termasuk Abu Talib ni, maka diberikanlah kewajiban ataupun diberikanlah tanggungjawab untuk menjaga Rasulullah kepada Abu Talib kerana sikap Abu Talib itu sendiri. Salah satu daripada peristiwa yang berlaku ialah permusafiran ke Syam. Ketika mana Abu Talib bersedia untuk bermusafir ke Syam, sebagaimana dalam surah Al-Quraisy kita baca li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif, menceritakan tentang kebiasaan orang Quraisy ni, mereka akan rihlah, mereka akan bermusafir dengan tujuan perniagaan, nego. Ada musim sejuk ke mana, musim panas ke mana. Antara tempat tujuan perniagaan yang biasa dilakukan oleh orang Quraisy ialah ke Yaman dan ke Syam. Jadi kebetulan pada ketika itu Abu Talib merupakan salah seorang individu yang akan berangkat ke Syam untuk niaga. Dan apabila beliau bersedia untuk menuju ke Syam, bermusafir ke Syam, beliau tidak berupaya untuk menolak permintaan Nabi Muhammad SAW untuk bersama-sama ke Syam. Masa tu Nabi nak ikut sekali. Nampak kocik dia, yakni Abu Talib nak pergi ke Syam, maka Nabi pun nak ikut sekali. Apabila Nabi nak ikut sekali, Abu Talib pun tak berdaya, tak mampu ataupun tak gamuk nak tolak permintaan Nabi pada ketika itu. Walaupun usia Nabi pada ketika itu hanya 9 tahun. Maknanya setahun selepas kewafatan Abdul Muttalib. Umur Nabi 9 tahun pada ketika itu, nak ikut sekali dengan pak saudara dia Abu Talib ke Syam nak pergi nego. Kebiasaannya orang Arab ni, orang Mekah apabila ke Syam ni bukan sehari dua, bukan seminggu dua, dia ambil masa bulan-bulan. Sebagaimana Rasulullah apabila kita cerita nanti, apabila Rasulullah telah besar, dewasa dan kemudian diberikan tanggungjawab untuk meniagakan barangan-barangan ataupun modal Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pada ketika itu, ambil masa bukan bulan, tahun. Sebab apabila dia pergi ke Syam, dia bawa barangan-barangan daripada Mekah bawa pergi ke Syam. Apabila dia menego barang-barang tersebut, kemudian dia kena beli pula barangan-barangan Syam bawa balik ke Mekah untuk dijual pula. Jadi ambil masa. Ambil masa bukan ketika di Syam saja, perjalanan.
Perjalanan daripada Mekah ke Syam tu ambil masa bukan berhari-hari, bukan berminggu, kadang sampai tahap sebulan. Sebab itu ketika Rasulullah Isra' wal Mi'raj, apabila Rasulullah balik daripada Isra' wal Mi'raj, ramai di kalangan orang Quraisy pada ketika itu tak boleh terima akal perjalanan yang mengambil masa sebulan, paling cepat 15 hari, setengah bulan kita kata. Dan paling cepat pun 15 hari, itu pun pergi saja. 15 hari itu pergi saja. Kalau kira pergi balik tak sebulan, pergi balik sebulan. Tapi boleh berlaku dalam tempoh 1 malam. Jadi ni kita lihat. Apabila Abu Talib nak bermusafir ke Syam, Rasulullah pun minta sekali. Apabila minta sekali, Abu Talib pun tak boleh. Tak gamuk untuk menolak. Walaupun usia Nabi pada ketika itu 9 tahun. Justru Abu Talib lebih berlembut dengan Nabi berbanding dengan anak-anaknya seperti Ali, Ja'far dan Aqil. Abu Talib ni dia lebih mencurahkan kasih sayangnya kepada Rasulullah ni lebih daripada kasih sayangnya kepada anak-anaknya sendiri seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far dan Aqil. Ramai dalam kalangan ulama meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka mengenai satu peristiwa penting yang akan kita bicarakan ni dari segi sanadnya dhaif, tetapi ceritanya masyhur. Dalam kitab-kitab sirah banyak. Banyak kalau kita baca kitab-kitab sirah Nabi menceritakan tentang perjalanan Nabi ketika remaja ataupun ketika bersama dengan Abu Talib. Yaitu ketika rombongan mereka sampai di Busra, salah satu tempat di negeri Syam. Diriwayatkan banyak cerita-cerita apabila bermusafir nak menuju ke Syam tersebut, maka kafilah dagang yang dipimpin yang bersama dengan Abu Talib ini, mereka singgah di satu tempat bernama Busra. Ada kebiasaan kafilah dagang daripada Quraisy apabila mereka nak pergi ke Syam, mereka akan singgah. Dan Busra ni memang tempat transit. Busra ni tempat transit. Dan berdekatan dengan tempat transit ataupun tempat kita kata RNR, tempat rehat kafilah dagang daripada Mekah nak menuju ke Syam ni. Di situ ada satu gereja, dan di tempat gereja tersebut ada seorang rahib yang bernama Rahib Buhairah. Apabila sebut Rahib Buhairah, maka ramailah ulama-ulama berkaitan dengan cerita berkaitan dengan Rahib Buhairah. Jadi berkaitan dengan Rahib Buhairah ni diriwayatkan dalam beberapa kitab sirah lain 3 hari sebelum sampainya kafilah Rasulullah ni bersama dengan Abu Talib nak menuju ke Syam ni, dia mimpi. Buhairah ni bermimpi, Rahib Buhairah ni bermimpi. 3 hari berturut-turut dia mimpi yang sama. Mimpi yang menunjukkan berkaitan tentang kedatangan Nabi yang ditunggu-tunggu yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, baik kitab Injil maupun kitab Taurat. Jadi 3 hari itu dia kata Nabi yang ditunggu-tunggu ni akan mari. Maka apabila dia mengalami mimpi tersebut selama 3 hari berturut-turut, maka dia pun buatlah persediaan dan persiapan. Apa dia buat jamuan. Dia buat jamuan, dia nak buat. Sedangkan kebiasaannya kalau kafilah Quraisy niaga ataupun berehat berdekatan dengan gerejanya tersebut, bukan sekadar tak jemput, tegur pun tak kebiasaannya. Sebab itu apabila Rahib Buhairah membuat jamuan makan, kemudian dia pun jemput, undang, ajak mari kafilah Abu Talib ni untuk mari menjamu selera, makan sekali. Maka ada di kalangan anggota kafilah tersebut pun tegur, mana kita katakan macam tunggu lah, mana tu Rahib, tidak tak sepuas skala ni, skala ke bukan sekadar jamu makan, tegur pun tak. Muka duduk dekat dalam gereja saja. Tapi pada hari itu dia buat jamuan dan kemudian dia ajak sekali kafilah-kafilah tersebut. Dia kata Muhammad panggil belakang.
Mana-mana ada kafilah-kafilah ada tu, mari panggil belakang. Budak-budak pun panggil belakang. Ada. Kebetulan pada ketika itu apabila mari semua, dia pun tengok, dia perhati Buhairah ni, Rahib Buhairah ni dia perhati kafilah ni, ahli-ahli kafilah. Ada. Dia perhati, dia tengok macam tak cukup lagi ni. Kalau hamba rasa macam tak cukup lagi, maka anggota kafilah tersebut pun kata budak-budak jaga barang. Ada, biar dia duduk situ lah. Putra ibu Hurairah kata, tak boleh panggil belakang. Panggil naiklah. Naik makan belakang. Dia jemput. Maka naiklah Nabi. Maka naiklah Rasulullah pada ketika itu. Apabila beliau melihat Nabi dan merenungnya, beliau tengok, sebelum tanya dengan Abu Talib, dia tengok dulu Nabi. Dia mari pun dekat, mari duduk dekat dengan Nabi. Dia kecek buah, dia ajak Nabi buah. Dia ajak Nabi buah dan sebagainya. Akhir sekali dia pun tanyalah. Dia tanya kepada Abu Talib. Beliau pun bertanya kepada Abu Talib. Ma hadzal ghulam minka? Apa hubungan budak ini dengan? Jadi Buhairah pun tanyalah kepada Abu Talib, jadi gana ni budak ni dengan demo? Budak ni jadi gana dengan demo? Maka Abu Talib pun menjawab, ibni, anak ambo ni. Anak ambo. Wa kana Abu Talib yad'uhu bi ibni li shiddati mahabbatihi lahu wa syafaqatihi alaihi. Abu Talib kata Muhammad itu adalah anak dia. Kenapa Abu Talib kata demikian? Sebab disebabkan kecintaannya, kasih sayangnya yang mendalam terhadap baginda Rasulullah, maka Abu Talib pun anggap Nabi itu serupa dengan anak. Bahkan lebih kasih sayang yang dicurahkan Abu Talib kepada Rasulullah ini lebih daripada anak-anaknya sendiri. Lebih daripada anak-anak Abu Talib sendiri. Jadi Abu Talib pun kata anak hamba ni. Kita pun kalau bawa anak saudara atau sebagainya, kalau dia tanya, anak siapa dia? Anak hamba. Ada anak hamba, anak kita juga. Apabila Abu Talib kata, ini anak hamba, maka Buhairah pun kata, ma huwa bi ibnik. Buhairah kata, nampak lain sikit. Wa ma yanbaghi li hadzal ghulam ay yakuna abuhu hayyan. Kalau ambo tilik-tilik muka budak ni, tengok ambo i'rab budak ni dan sebagainya ni, ambo duk rasa-rasa kok budak ni tak hidup, mati. Ada Buhairah. Kalau ambo tilik-tilik tengok budak ni tak ada pok. Tak ada pok kandung lah. Maka Abu Talib pun jawab, fa innahu ibnu akhi. Betul. Dia ni anak saudara ambo, anak adik ambo. Maknanya anak saudara lah. Dia adalah anak saudaraku ataupun anak pada adik aku. Buhairah pun menjawab, fama fa'ala abuhu, di mana bapanya dan apa yang sedang dilakukannya. Dia wayak dah. Tadi dia kata dah kalau ikutkannya pok dia ni mati dah. Maka dia nak tahu lah. Maknanya dia nak kepastian, nak pengesahan dan nak kepastian pok dia duk gapo ataupun mati sebab gapo. Mati lagu mana dan sebagainya. Maka Abu Talib pun menjawab, mata wa ummuhu hubla bihi. Pok dia mati ketika mana mak dia ni mengandungkannya. Pok budak ni, yakni pok Rasulullah ni mati ketika mana mak dia yakni Aminah mengandungkannya. Maka Buhairah pun merespon, sadaqta, betul. Betul. Dia tanya, dia benar pula. Dia tanya kepada Abu Talib dan kemudian dia pula membenarkan. Sadaqta farji' bi ibni akhika ila baladi wahdar alaihi yahud wallahi la in ra'awhu wa arafu minhu ma araftu la yabghunnahu syarra fa innahu kainun libni akhika hadha sya'nun azim. Apabila Abu Talib kata pok dia mati ketika mana mak dia mengandungkannya, maka Buhairah pun kata, mu benar. Benar apa yang kamu katakan. Dan berdasarkan kepada tilikan ambo, apa yang ambo tengok kepada budak ni sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab ambo. Apabila semua soalan tersebut dijawab, akhir sekali Buhairah pun berpesan kepada Abu Talib, bawa balik anakmu ke Mekah. Bawalah anak saudaramu ni pulang ke negeri, bawa balik. Bawa
Wahdar dan beringat, berwaspadalah anakmu ni daripada orang Yahudi. Ingat, jaga anakmu ni, jangan bagi peluang orang Yahudi bertemu dengan dia. Sebab dikatakan lepas Rasulullah balik daripada Buhairah tersebut, tak ada siapa ke Syam, maka buat baliklah. Abu Talib pun buat baliklah Nabi. Diriwayatkan, dalam riwayat lain mengatakan, selepas pada tu, mari 3 orang daripada Syam. Mari 3 orang rahib daripada Syam, mari nak temu dengan Nabi. Sebab apa? Sebab mereka pun dapat tanda-tanda dia. Bukan Buhairah saja, bahkan rahib-rahib yang lain pun dapat tanda-tanda dia. Bahwasanya Nabi yang ditunggu-tunggu ni akan mari. Dan mereka nak kepastian Nabi itu daripada mana. Nabi itu daripada keturunan mana ke apa sebagainya. Kalau bukan daripada keturunan Yahudi, kena tolak. Kalau bukan daripada Yahudi, kena tolak. Kena tolak bagaimana? Bunuh dia. Bunuh dia ke lagu mana. Ada. Jadi sebab itu Buhairah kata, buat balik anak saudaramu ni dan beringat, jangan bagi peluang orang-orang Yahudi bertemu dengan dia. Sebab orang Yahudi ni punya perancang. Sebab itu apabila kita membicarakan berkaitan dengan teori konspirasi ke apa? Teori konspirasi sama berkaitan dengan evangelis, berkaitan dengan gerakan-gerakan bawah tanah ke apa sebagainya, Freemason dan sebagainya ni bukan zaman kesultanan Utsmaniyah ke apa dah. Bahkan zaman Nabi lagi. Zaman Nabi lagi menjelaskan kepada kita bahwasanya gerakan bawah tanah Yahudi nak membunuh Islam ni, nak menghancurkan Islam ni mula daripada Rasulullah dilahirkan. Demi Tuhan, jika mereka melihatnya di sini, pasti akan berlaku suatu perkara yang buruk kepadanya. Sesungguhnya akan berlaku kepada anak saudaramu ini suatu perkara yang sangat besar. Ini menjelaskan kepada kita permusuhan Yahudi kepada Islam itu begitu besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ada. Kita lihat perang hari Palestin pada hari ini, contohnya gencatan senjata dan sebagainya. Dan antara hikmahnya kenapa mujahidin menandatangani ataupun sanggup menandatangani, secara hikmahnya kita lihat bahwasanya mujahidin nak tunjuk kepada dunia. Nak tunjuk kepada dunia bagaimana perangai ataupun hakikat sebenar yang berlaku pada hari ini, perang yang berlaku pada hari ini, pembantaian yang berlaku pada hari ini, bukan saja daripada Israel, tapi hakikatnya adalah daripada Amerika, Donald Trump, yang akan kita jemput mari bekwah kita. Donald Trump siap sebut. Ada. Kalau mujahidin Hamas sanggup menandatangani, apa besar, apa ibarat kata tekan suih kepada Israel berhenti. Ada. Ni dia buat urutan, dia buat urutan apa dia? Dia buat urutan. Ada. Mujahidin tak letak senjata ni, apa boleh tekan suih supaya Israel serang balik. Maksudnya apa dia? Maksudnya Donald Trump. Kalau kita nak sambut ni, tak berapa lama lagi kita nak sampai hakikatnya, dia lah bapa kerosakan di atas muka bumi ni. Zaman kita ni. Tapi kita sambut. Seminggu dua ni kita duk cerita ataupun isu yang berlaku di kalangan kita, di negara kita ni, apa dia berkaitan dengan sekolah. Apabila kita tengok sekolah-sekolah ni bukan berkaitan dengan pelajar saja. Mari dulu kita tengok apa yang berlaku, ribut yang berlaku di Meru di Lembah Kelang. Dah. Sekolah juga. Ada. Masing-masing orang pun bagilah pandangan-pandangan ni sebab sistem dan apa sebagainya. Tapi apa nak tarik sikit, kita tengok kita kata sekolah tempat selamat dan apa sebagainya. Ini berlaku di Palestin. Palestin kita lihat saudara-saudara kita menjadi pelarian, menjadikan sekolah tempat pelindungan mereka pun tak selamat. Dan di sekolah ke apa sebagainya, hancur lebur sekolah di Palestin. Tapi sebab apa hancur lebur? Sebab senjata-senjata yang dibekalkan oleh Amerika, yang ditandatangani oleh Donald Trump, diberikan kepada Bani Khanazir. Dan ada keturunan-keturunan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka guna apa dia? Guna tempat untuk hancurkan tempat-tempat selamat. Sehingga kita kata apabila berlaku dekat sekolah-sekolah, berlaku dekat sekolah-sekolah tempat kita kata sekolah tak selamat. Ada. Hakikatnya ambo nak bawa pesan kepada diri ambo sendiri dan kita semua.
Hakikatnya mana-mana tempat pun hakikatnya tak selamat. Dan dalam masa yang sama kita kena tanamkan dalam jiwa dan diri kita keredaan. Apa-apa berlaku tu takdir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada kita. Dan kemudian orang pun marilah ulasan-ulasan daripada pelajar-pelajar, ada pelajar sendiri dan sebagainya. Hari ini kita hari Jumaat, antara tuntutan yang dituntut pada kita hari Jumaat ni baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Apabila kita baca surah Al-Kahfi di situ dalam surah Al-Kahfi ada kisah. Kisah apa dia? Kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Dan ada 3 peristiwa yang berlaku. Daripada 3 peristiwa yang berlaku tersebut, apa yang boleh kita ambil? Yang pertama berkaitan dengan sentuh 2 peristiwa saja yang boleh kita jadikan sebagai muhasabah kepada diri kita sebagai orang-orang tua. Dalam peristiwa 2 peristiwa tersebut apa dia? 2 peristiwa itu iaitu Nabi Khidir bunuh seorang budak. Ada Nabi Musa pun tanya, "Mana yang bunuh budak?" Yang kedua ialah Nabi Khidir memperbaiki dinding yang runtuh di satu kampung. Maka apabila Nabi Musa persoalkan apa respon Nabi Khidir, maka Nabi Khidir pun jawab, "Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Faradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab." Itu yang pertama. Yang kedua, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Ada. Apa Nabi sebut? Apa ayat ini sebut? Yang pertama, kenapa Nabi Khidir bunuh budak tersebut? Maka Nabi Khidir kata, wa kana abuhuma mu'minain. Ataupun orang tua kepada budak yang dibunuh itu adalah apa? Orang beriman. Orang beriman. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Maka tindakan Nabi Khidir itu ibarat kata pencegahan supaya anak ini tidak melakukan kerosakan. Dan disebabkan dengan keimanan kedua orang tuanya tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan anak ini daripada melakukan kerosakan. Adapun yang kedua apa dia? Ketika mana Nabi Khidir membaiki dinding. Wa ammal jidar, adapun dinding yang diperbaiki tersebut dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Kemudian disebutkan wa kana abuhuma salihah. Adapun ayah kepada 2 anak yatim tersebut ialah wa kana abuhuma, ataupun orang tua kepada 2 anak yatim tersebut ialah orang tua yang saleh. Ini kita lihat. Maksudnya apa dia? Orang tua yang saleh, orang tua yang beriman, orang tua yang saleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jangkau anak-anak tersebut. Ini dalam konteks sebagai kita kata muhasabah, motivasi dan muhasabah pada diri kita sendiri. Selain daripada sistem yang daripada sistem yang berlaku itu sendiri, dalam masa yang sama kita tengok juga kepada diri kita. Setara mana kita menjadi orang tua. Dan bagaimana kita menjadi orang tua, bagaimana kita mendidik anak kita. Adakah dengan kita memberikan kebebasan dan sebagainya. Jadi ini kita lihat. Demikian juga halnya kembali kepada sejarah perjalanan hidup Rasulullah tersebut. Kita lihat bagaimana Abu Talib menjaga Nabi, menjaga sungguh-sungguh daripada gangguan Yahudi dan sebagainya, daripada gangguan baik gangguan Yahudi itu sendiri dan sebagainya. Bahkan menjelaskan kepada kita kembali kepada sejarah ataupun sirah Nabi ini, menunjukkan kepada kita begitu besarnya permusuhan Yahudi terhadap Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka apabila Buhairah memberikan pesanan tersebut, Abu Talib pun tergesa-gesa membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah. Apabila Buhairah bagi pesanan dan peringatan tersebut, maka Abu Talib pun balik bersama dengan Rasulullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan para ulama yang lain telah meriwayatkan bahawa hal ini ada hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun.
Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu, mereka mengetahui serta mengenalinya, yakni mengenali Nabi Muhammad dan kebenaran yang dibawanya tersebut, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka kenal Rasulullah ni lebih, bahkan lebih daripada anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka berusaha menyembunyikan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah tersebut, sedangkan mereka mengetahui salahnya tindakan mereka itu yang menyembunyikan kebenaran. Malah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga pernah bertanyakan perkara ini kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ni ialah ahli kitab. Sebelum beliau masuk Islam, beliau ahli di kalangan ahli kitab. Dia tahu apa ketika mana dia masuk Islam, bagaimana beliau masuk Islam. Beliau jumpa Nabi dan mengajukan beberapa soalan kepada Rasulullah yang tidak boleh dijawab melainkan seorang Nabi. Tak boleh, maknanya jawapan dia hanya bocor kepada Nabi. Maka ditanyalah, Abdullah bin Salam pun tanyalah pada Nabi beberapa persoalan tersebut. Antaranya berkaitan dengan persoalan berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan keturunan. Bagaimana antara dua pasangan ni, suami isteri ni, kalau anak bagaimana supaya anak itu sama ada jadi laki ataupun puan, lagu mana nak buat? Bagaimana proses dia? Maknanya dia berkaitan dengan sains. Bagaimana proses dia? Termasuk juga di antara persoalan Abdullah bin Salam ni ialah berkaitan dengan makanan. Apa dia makanan ahli syurga? Ini antara soalan-soalan tersebut. Maka Nabi jawablah. Apabila Nabi jawab, maka Abdullah bin Salam pun bagi tahu, ambo ni adalah keturunan yang baik. Daripada keturunan yang baik. Keluarga ambo baik apa sebagainya. Orang Yahudi pun mengakui dia. Mereka mengakui ini bahwasanya ambo ni orang yang baik. Kalau Nabi tanya nanti pada mereka, mereka akan mengakui. Ini keturunan. Maka dia pun mengucap dua kalimat syahadat. Kemudian marilah Nabi pun panggillah orang-orang Yahudi yang lain. Apabila Nabi panggil, maka Nabi pun tanyalah kepada orang-orang Yahudi tersebut, bagaimana pendapat kamu, penilaian dan pendapat kamu terhadap Abdullah bin Salam. Maka orang Yahudi pun jawablah. Abdullah bin Salam ni anak yang baik, keturunan yang baik daripada keturunan yang baik, juga apa sebagainya. Budak baik. Maka Nabi tanya, bagaimana pendapat kamu sekiranya Abdullah bin Salam ni masuk Islam, ikut beriman kepada hamba? Orang Yahudi pun kata, tak boleh. Dia tak ikut, dia tidak akan beriman pada. Maka keluarlah Abdullah bin Salam pada ketika itu, dan kemudian dia pun mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu juga tadi baru berapa minit tadi kata Abdullah bin Salam ni budak baik, keturunan baik, daripada yang baik dan sebagainya. Apabila dapat tahu Abdullah bin Salam masuk Islam, tukar lalu anak celaka daripada keturunan celaka. Ni perangai yang penting. Jadi tidak heran dan tak pelik kalau mereka ni melanggar perjanjian gencatan senjata. Sebab dengan Allah sendiri pun mereka melanggarnya, apatah lagi dengan manusia. Dah kalau tahu perangai dia lagu tu, kenapa percaya? Mujahidin tak percaya sedikit pun. Mujahidin sebut dia tak percaya. Kita saat pun tak ada dalam sekelumit saat dalam diri kita ni, jiwa kita ni percaya kepada Yahudi, percaya kepada Zionis. Lepas tu kenapa saya? Kenapa saya juga? Saya juga sebab nak suruh dunia tahu. Ni perangai Yahudi. Perangai Yahudi yang disokong oleh Amerika. Maknanya ibarat kata memerlukan pengorbanan. Bahkan Asy-Syahid Ismail Haniyeh sebut, yang dinyanyikan sendiri oleh mujahidin dan sebagainya. Apa dia sebut? Qalal qaidu Ismail lan na'tarifa bi Israil. Telah berkata pemimpin kami Ismail Haniyeh. Apa dia? Lan na'tarifa bi Israil. Kami selama-lamanya maksud lan ni maknanya selama-lamanya tak iktiraf. Bukan lam, kalau lam ni maknanya boleh jadi kemudian hari akan iktiraf, tapi kalau lam ni selama-lamanya kami tak akan iktiraf. Jadi ni perangai sampai Nabi sendiri apabila mengetahui Abdullah bin Salam masuk Islam,
Ketika tu juga baru je saat ni petang tadi duk puji Abdullah bin Salam ni anak yang baik daripada keturunan yang baik, tiba-tiba dapat tahu Abdullah bin Salam ni masuk Islam. Aku respon mereka pun kata anak celaka daripada keturunan objek. Macam-macam dia. Apa yang tak kata tadi kata. Ada ini Islamnya Abdullah bin Salam. Jadi Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu tentang baginda Rasulullah. Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnak? Adakah benar? Gua Sayyidina Umar ni orang rajin ngaji. Orang ngaji, rajin baca apa sebagainya. Termasuk juga Sayyidina Umar ni baca mendalami ataupun baca kitab Taurat apa sebagainya. Jadi Sayyidina Umar tu tanyalah kepada pakar kitab Taurat ni. Ini Abdullah bin Salam. Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnak? Adakah benar kamu mengenali Muhammad itu lebih daripada kamu mengenali anakmu sendiri? Betul kok. Bunyi-bunyi kata ataupun apa pahal daripada ayat sekian-sekian ni, kamu ni, puakmu ni kenal Muhammad lebih daripada anak sendiri. Lalu Abdullah bin Salam pun menjawab, na'am wa aktsar. Ba'asallahu aminahu fi sama'ihi ila aminihi fi ardihi bina'tihi fa'araftuhu wa bani la adri ma kana min ummih. Apabila Sayyidina Umar tanya gitu, maka Abdullah bin Salam pun jawab, na'am, ya betul, wa aksar, betul, bahkan kami lebih mengenalinya, lebih banyak mengenali Muhammad berbanding daripada anak-anak kami sendiri. Kami lebih kenal Muhammad ni lebih daripada anak-anak kami sendiri. Ba'asallahu aminahu fi sama'ihi ila aminihi fi ardihi. Hal ini disebabkan Allah telah mengutuskan pemegang amanahnya di langit kepada pemegang amanahnya di bumi dengan segala sifat-sifat. Maka aku dapat mengenalinya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi yang ada yang sebelum daripada Muhammad ni, dan kemudian Nabi itu pun menyampaikan berkaitan dengan perkara yang telah diwahyukan tersebut, dan perkara itu kami ketahui. Ada. Fa'araftuhu, maka aku dapat mengenalinya. Sebab dia bidang aku, pakar dan bidang berkaitan dengan apa yang kamu kaji. Ini Abdullah bin Salam kata. Wa bani, adapun anak aku, la adri ma kana min ummihi, adapun anak aku tidaklah aku ketahui akan sifat-sifatnya, perangannya, perkembangan dan sebagainya. Aku tak kenal anak hamba melainkan kalau mak dia royak. Min ummihi, aku kenal anak aku daripada mak dia. Kalau mak dia tak cerita tak tahu lah. Ada lagu mana sekolah dia apa sebagainya. Ini menjelaskan kepada kita kedekatan seorang ibu dengan anak itu. Ada. Jadi ahli kitab mengatakan mereka tidak dapat mengenali anak-anak mereka kecuali diberitahukan oleh isteri-isteri mereka. Kalau isteri mereka tak cerita, tak royak, tak tahu lah lagu mana anak dia dan sebagainya. Ada. Antara sebab Salman Al-Farisi memeluk Islam adalah disebabkan beliau mengikuti berita kelahiran serta mengetahui akan sifat-sifat yang terdapat pada Rasulullah daripada kitab-kitab zaman dahulu dan para ulama ahli kitab. Salman Al-Farisi daripada Parsi, dia dapat masuk Islam ni sebab dia belajar. Daripada agama Majusi dia masuk Nasrani, dia sebab dapat tahu daripada pendeta. Kemudian daripada Nasrani ini kemudian dia masuk Yahudi. Anak tahu, akhir sekali daripada Parsi sampai dah ke Madinah, sampai dia melalui pelbagai ujian, pelbagai cubaan ujian dan sebagainya, semata-mata nak mencari kebenaran, sehingga dia dijadikan hamba. Semata-mata nak tahu kebenaran, nak berjumpa dengan kebenaran tersebut, sampai dia menjadi hamba. Apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, sampai di Madinah, maka Salman Al-Farisi nak teratai. Betul ke Nabi ini sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab-kitab oleh padri-padri. Maka dia, antara ciri-ciri Nabi itu ialah Nabi tidak menerima sedekah. Maka dia pun bawalah bagai hasil kerja dia pun bawalah. Ini Muhammad, ambo nak bagi sedekah. Nabi pun tolak, ambo tak boleh terima. Lepas tu dia pun balik kemudian dia pun mari semula, ambo nak bagi hadiah.
Baru nak bagi hadiah. Apabila hadiah, Nabi pun puasa. Maknanya Nabi pun puasa. Salman Al-Farisi ni tidak kosong. Maknanya ada pengetahuan. Maka Nabi pun terima. Apabila terima tersebut, maka dia pun mari duduk belakang Nabi nak ngitah alif belakang, khatam, sok belakang. Dia nak tengok tanda kenabian yang ada di belakang Nabi. Apabila Nabi berhasil, dia duduk pergi alif belakang nak tengok. Ada ibarat kata nak ngitah apa sebagainya. Maka Nabi pun selok sikit. Ada supaya kelihatan dapat dilihat oleh Salman Al-Farisi. Apabila nampak tersebut barulah Salman Al-Farisi masuk Islam. Ini kita lihat bagaimana pengorbanan dan perjuangan Salman Al-Farisi untuk mendapat kebenaran Islam, untuk bersama dengan kebenaran Islam. Oleh itu adalah munasabah Buhairah yang banyak membaca kitab suci itu menyedari tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Apabila melihat baginda dengan tanda-tanda yang ada padanya, apa yang berlaku adalah tepat sekali dengan kenyataan yang ada dalam Al-Quranul Karim, bukannya penonjolan diri sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita lihat perkongsian yang boleh kita kongsi pada pagi ini berkaitan dengan antara peristiwa yang menunjukkan perjalanan yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah, iaitu nak menuju ke Syam, kemudian menunjukkan kepada kita bagaimana ahli kitab, respon ahli kitab terhadap kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada ketika itu Rasulullah belum lagi dilantik menjadi rasul, tapi respon mereka menunjukkan bagaimana sikap mereka terhadap Islam, khususnya Yahudi. Bagaimana Yahudi begitu memusuhi Islam sehingga mereka bukan saja berusaha nak menghapuskan ajaran-ajaran Islam, tapi juga menghapuskan golongan ataupun menghapuskan penganut-penganut Islam sebagaimana yang sedang berlaku pada hari ini. Jadi itulah apa yang boleh kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberikan kesedaran dan keinsafan kepada kita, juga mengukuhkan dan meningkatkan lagi kefahaman kita di dalam memahami agama yang Allah Subhanahu wa taala redha, dan kita harapkan kefahaman yang kita peroleh ini dapat kita aplikasikan dengan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan kepada saudara kita, walaupun gencatan senjata berlaku sekalipun, tapi senjata kita sebagai seorang mukmin, orang Islam, orang beriman, senjata kita adalah doa, khususnya kunut nazilah dan sebagainya. Senjata kita itu tak boleh diletak sampai ke bila-bila. Jadi kita memohon pada Allah untuk diberikan pertolongan dari segi kekuatan, kesabaran, keteguhan kepada saudara kita yang masih lagi berjuang pada hari ini, juga diberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit dan cedera, dan diberikan ganjaran syahid kepada mereka yang terkorban. Dan kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dihancur leburkan pakatan jahat yang dipimpin oleh Amerika bersama dengan sekutu-sekutunya dengan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permohonan dan pengharapan kita tersebut. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang daripada kelemahan kita, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wahid sufufal muslimin wa alif baina qulubihim kama allafta bainal muhajirin wal ansari ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. اللهم عليك باليهود والصهاينة والأمريكا ومن معهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي فيهم منهم أحدا. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وتنكس أعلامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اهزمهم وانصرنا عليهم. اهزمهم وانصرنا وانصر إخواننا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك
Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.